Saya berkenal dengan seorang perempuan. Saya selalu selitkan nama dia dalam doa. Supaya Allah bagi petunjuk. Sama mana dia jodoh saya atau tidak. Soalannya biasanya petunjuk macam mana Allah bagi pada kita? Sedap gamuk. Dia minat seorang perempuan. Minat seorang muslimah awet. Dia tak pergi khabar. Dia doa. Bisa dia ni. Dia doa, ya Allah. Berilah jadi jodoh aku begini. Doa begitu harus hukum. Semua doa yang tidak ada larangan, hukumnya harus. Dunia dan akhirat. Dia tengok kereta lalu, wow, 1 juta harga. Ya Allah, berilah aku boleh pakai kereta seperti ini juga. Harus. Kerana benda itu tak salah pada agama. Jangan doa maksiat, jangan doa putus silaturahim. Okey? Dia tengok perempuan comel loteng baca warta berita. Di mana? Di Turki tu. Dia tengok lebar ni. Omeh. Ya Allah, jadikanlah perempuan ini jodohku. Harus. Tidak mustahil. Yang haram, bini orang. Ya Allah, biarlah dia balau, nikah dengan aku pula. Haram, tak boleh. Pasal bini orang. Faham lagi? Cuma, dia kata datang, bila dah dia berdoa gitu, datang petunjuk. Mana ada datang petunjuk? So, bukan itu. Itu istikharah. Dia semayang istikharah. Faham lagi? Dia berkenan dengan perempuan, nak meminang perempuan, nak berkahwin. Bila nak berkahwin, sebelum berkahwin, dia istikharah. Ya Allah, kalau perempuan ini membaikkan kepada aku dunia dan akhirat, mudahkan urusan perkahwinanku. Kalau dia tidak baik bagiku dunia dan akhirat, maka gagalkan perkahwinan aku, jauhkan aku daripada dia. Itu baru istikharah. Ini mudah kena apa benda lagi. Mari tunjuk korok benda. Faham? Seorang laki-laki pergi ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya berkenal sungguh dengan seorang perempuan, orang Ansar, orang Madinah. Faham lagi? Nabi kata, pergi kabur kat dia. Itu jawapan dia.